boleh Datuk beri sedikit pandangan tentang pendapat yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Shah Alam tentang Children of God yang diberikan oleh Sistem Islam baru-baru ini. Children of God, kalau kita ambil daripada Bible, Luke ataupun dipanggil, ada juga orang katakan Luke, ataupun dalam bahasa Arabnya Bible Luka, ataupun dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Indonesianya Bible Lukas. Ayat 3.38 sudah nyata perkara Children of God tu ada persamaan dengan ayat 3.38. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya, bin Anusa, bin Sis, bin Adam, Ibnullah, ataupun dalam bahasa Indonesianya, anak Inos, anak Sis, anak Adam, anak Allah. Kalau ada bahasa Inggrisnya, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Sudah tentu nyata, iaitu Allah itu ada anak. Kalau kita nak tengok anak-anak dia itu daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah ke beberapa nabi, sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diiktiraf oleh orang Kristian. Jadi pengertian children of God tu ialah anak-anak Allah. Jadi Allah tu ada anak, ataupun ada cucu, ada cicit, dan seterusnya. Saya ingin bagi pandangan kepada ahli Parlimen Shah Alam dan ingin menasihatinya supaya mendalami pengertian sebenar Children of God dan apakah dimaksudkan dengan ungkapan itu dari sudut agama Kristen serta ayat di dalam Injil atau Bible Luka yang berbahasa Arab dan Bible Lukas dalam bahasa Malaysia Indonesia dan bahasa Inggeris iaitu Injil Luke, menerangkan tentang perkara yang berkait. Jadi saya rasa terpanggil untuk memberikan penjelasan mengenai isu itu ekoran tindakan pemimpin PAS itu yang mempertahankan Sisters in Islam, iaitu SIS, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang difatwakan sesat oleh Majlis Agama Islam Selangor, iaitu MAIS. Tindakan ahli Parlimen Shah Alam itu sekaligus menampakkan beliau tidak faham tentang konsep ketuhanan bagi agama Kristian yang sebenarnya. Ini apa yang saya lihat dari paparan gambar di dalam sebuah blog berkaitan pengasas SIS, Zainah Anwar, membawa spanduk yang tertera perkataan "We are all Allah's children." Saya terpanggil untuk menjelaskan perkara yang berkaitan dengan SIS. Apa-apa yang telah dipatwakan oleh MAIS secara terperinci, sebenarnya saya tidak tahu isi kandungannya, tetapi yang saya ingin nyatakan adalah mengenai paparan gambar spanduk yang dibawa oleh pengasas SIS Zainah Anwar di dalam sebuah blog serta pandangan Khalid Samad terhadap perkara itu seperti yang dilaporkan di dalam Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 7 November lalu. Saya berpandangan beliau tidak faham tentang konsep ketuhanan agama Kristian kerana konsep tersebut adalah menjurus kepada Trinity, iaitu mereka percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Kalau kita tengok paparan gambar itu, memanglah dia menjurus kepada perkara yang sebenar. Jadi paparan tulisan Children of God atau paparan gambar yang sebenar dalam surat khabar Children of God lah yang saya tengok, dan dalam paparan gambar yang dipegang oleh pengasas
Sister in Islam Zainah Anwar itu, saya lihat tulisan tu ialah berbunyi menyebut we are all Allah's children. Memang pakai rapat dengan ayat Lukas. Atau dalam bahasa Arabnya, Bible Arab, iaitu Luka. Kalau bahasa Inggerisnya ialah Luke. Jadi ayat 3.38 ketiga-tiga besi itu memang menjurus kepada lari daripada akidah orang Islam. Jadi maksud children of God itu sebenarnya sekiranya diambil petikan daripada paparan gambar tiga besi bahasa, iaitu bahasa Arab, bahasa Malaysia, Indonesia dan bahasa Inggeris, ayat Bible Lukas 3.38 berbunyi anak Enos, anak Ses, anak Adam dan anak Allah. Kemudian jikalau dirujuk semula di dalam ayat Luka 3.38 di dalam besi bahasa Arab, ia berbunyi bin Anusa, bin Sis, bin Adam, Ibnullah. Jadi kalau kita tengok di situ, maksud ayat ini menurut ajaran Kristian menyatakan Allah itu ada anak. Dan boleh disimpulkan siapakah anak Allah, iaitu Adam. Allah ada cucu, iaitu Sis, dan Allah ada cicit, iaitu Anusa, dan seterusnya. Semua ini adalah konsep Trinity. Kalau seseorang itu mengamalkan konsep tersebut, bermakna ia sudah menyimpang jauh serta lari daripada akidah Islam. Apatah lagi anak-anak muda sekarang yang kurang berilmu dalam bidang agama. Orang yang lari daripada akidah boleh menjurus kepada kekufuran kalau dengan niat. Ini pastikanlah. Di dalam laporan tersebut, yang kalau saya baca lah, Khalid yang juga ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat meminta timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi agar tidak mudah menghukum pertubuhan itu berhubung penggunaan ungkapan Children of God yang dituturkan oleh pengasas SIS Zainah Anwar yang saya tahu kan, tanpa diberikan peluang untuk menjelaskan maksud sebenar. Beliau juga bertindak sebagai jurucakap SIS berkata, Children of God tidak boleh ditafsirkan secara terus sehingga membawa erti anak-anak Tuhan. Dakwa Khalid maksudnya ialah yang dikata oleh SIS itu ialah semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib patuh kepada penciptanya. Saya rasa Khalid Samad ni perlu mendalami ilmu bahasa sebenarnya. Sama ada bahasa Inggeris, Melayu ataupun Arab sebelum mentafsirkan suatu perkataan itu mengikut cita rasanya. Tanyalah mana-mana orang yang faham, yang berilmu. Children of God itu ialah baik rapat dengan agama Kristian. Son of God. Kita tahu apa maknanya. Jadi kalau itulah Khalid Samad berfikiran boleh ditafsirkan dengan perkara lain, saya rasa tak betul. Kenapa tidak kita mengatakan kalau perkataan children of God tu bermaksud semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah, kenapa tak diubah ayat kepada ayat yang bermaksud manusia itu dalam bahasa Inggeris adalah makhluk ciptaan Allah, kenapa tak disebut? Jadi saya rasa Khalid Samad kena faham. Jadi di sini kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ayat 3, kalau kita tengok, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Bermakna Allah menafikan dia tidak mempunyai isteri untuk melahirkan anak, dan ayat tersebut juga Allah menafikan dia mempunyai bapa dan ibu untuk melahirkannya. Jadi kenapa? Maknanya sekiranya dirujuk kembali ayat Lukas
3.38 di dalam Bible ketiga-tiga besi yang dinyatakan tersebut menjelaskan makna kepada children of God dan merujuk paparan gambar yang dibawa oleh pengasas Sis Zainab Noah, ia bermaksud iaitu anak-anak Allah. Jadi pandangan Khalid Samad di dalam laporan akhbar tersebut tentang maksud children of God, kononnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib patuh kepada penciptanya adalah bertentangan. Sebenarnya maksud children of God itu adalah membawa konsep pahaman agama Kristian yang menjurus kepada Trinity, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Kalau benarlah maksud pengasas itu tentang ungkapan children of God, bukan seperti yang dinafikan Khalid Samad, iaitu Zainah Anwar memegang spanduk, jadi ia seharusnya ditukar kepada ungkapan lain, tulisan lain, selain daripada children of God, yang tidak mengelirukan bagi orang-orang Islam. Sedangkan terjemahannya, jika mengikut Bible dalam versi apa sekalipun, itulah maksudnya, iaitu tentang konsep Trinity, mengikut ajaran Kristian terhadap anak-anak Tuhan. Jadi, saya ingin memberi penjelasan dan pemahaman sebenar tentang konsep children of God kepada Khalid Samad kalau dia bersedia untuk jumpa saya. Jadi pada saya lah, nasihat saya kepada ahli parlimen, jika Khalid tidak faham, janganlah menarik orang yang tidak faham ikut sama dengannya, yang tidak faham juga. Kerana bagi saya ini bukan lagi masalah isu liberalisme atau pluralisme. Malah, ia sudah berkait soal akidah umat Islam. Kalau sebelum ini beliau pernah dikaitkan dengan isu kalimah Allah. Semua orang tahu, saya rasa. Tetapi kini isu children of God pula. Mengapa? Bagi saya, jika tidak faham, jangan cuba mahu jadi juara. Beliau sepatutnya berada di dalam PAS dan sebagai seorang pemimpin sebuah parti yang bertujuan untuk memperjuangkan Islam, tetapi sekarang dilihat sudah bercanggah. Kenapa? Apakah kita mengatakan Allah itu Tuhan atau Tuhan itu Allah? Allah itu tetap Tuhan yang wajib disembah oleh orang-orang Islam yang mukmin. Kalau ada orang yang menyatakan Tuhan itu Allah, bagi saya, ia tidak semestinya Tuhan itu Allah. Sebab konsep ketuhanan bagi orang-orang bukan Islam adalah berbagai. Ada yang menyatakan berhala itu Tuhan mereka. Ada pula menyatakan patung-patung itu Tuhan mereka. Bagi sesetengah agama pula percaya binatang tertentu itu Tuhan mereka. Ada pula yang menyembah matahari yang kononnya sebagai Tuhan mereka. Sebab matahari memberi sinar di siang hari, manakala bulan pula juga menjadi sembahan mereka sebab bulan mengeluarkan cahaya di malam hari. Jadi konsep ketuhanan bagi orang-orang Islam adalah Allah itu wajib disembah oleh orang Islam yang mukmin. Sedangkan konsep ketuhanan orang-orang Kristian berlandaskan kepada Trinity, iaitu seperti yang disebut dalam Injil berbahasa Arab serta berbahasa Melayu Indonesia dan bahasa Inggeris. Di dalam ketiga-tiga besi berkenaan menjelaskan mengenai petikan ayat Lukas 3.38 yang menjuruskan kepada konsep Trinity itu, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Jadi kalau Khalid Samad untuk mau memahami tentang perkara yang berkaitan dengan masalah children of God ni, saya rasa saya ada CD yang berkaitan, iaitu isu kupasan kalimah Allah. Ia mengandungi beberapa siri, iaitu ceramah 1 berdurasi 3 jam 40 minit, ceramah 2 berdurasi 2 jam, ceramah 3 2 jam juga, manakala ceramah 4 berdurasi 3 jam juga.
Pada pandangan saya, kalaulah seseorang itu, bagi saya lah, kiranya mereka mengalami penyakit kronik, eloklah bertemu dengan doktor pakar dan bukannya merujuk penyakit itu dengan doktor biasa. Betul tidak? Kalau mau menjadi seorang usahawan, berjumpalah dengan usahawan yang berjaya. Kalau mau jadi pencuri, perompak dan penyamun, memang tak ada universiti yang mengajarnya. Sebab itu adalah kepakaran mereka sendiri. Memang tak ada universiti mengajar. Di mana pun tak ada universiti mengajar tentang bagaimana nak merompak, menyamun, mencuri, tak ada. Kalau kita nak menghantar kereta BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Ferrari atau Bentley, jangan menghantarnya kepada mekanik Proton. Sebaliknya, hantarlah kepada pakar kenderaan tersebut. Jika tidak, akan menjadi tikus membaiki labu. Pandangan saya lah. Kalau kita kurang memahami selok-belok undang-undang, bertemulah dengan pakar undang-undang. Kalau kita ada kes-kes yang tertentu, yang nak kita ketengahkan, maka kita juga terpaksa menjumpa pakar undang-undang. Kalau kita kurang memahami selok-belok agama, apalagi tentang akidah, eloklah kita berjumpa dengan ulama-ulama yang tersohor. Barulah kita dapat memahami apa-apa isu yang berkaitan. Bagi saya rasa apa yang dipatwakan oleh Majlis Fatwa MAIS itu adalah bertepatan. Jika tidak, pihak terbabit tidak akan mengeluarkan fatwa tersebut.